Inilah cerita terpaling baca. Inilah contoh-contoh himpunan hikayat-hikayat terpaling baca. Ni manusia-manusia macam ni. Seorang ni bernama Ibrahim Abdul Qadir Al-Mazini. Okey. Contoh tentang malam pertama dia selepas perkahwinan. Okey. Dia abang ni kata aku telah berkahwin. Pada pagi selepas malam pertama dia tu, dia masuk library Wan. Aku kata ya Allah. Dalam banyak-banyak benda. Dalam banyak-banyak benda yang hang nak buat, hang menikah tu hang masuk library hang. Kira pagi tu dia pun masuk ke library dan tutup pintu. Lepas tu dia kata aku memerhatikan rak-rak buku, lalu mata aku tertarik kepada buku lah, ada satu buku tu. Aku pun ambil buku tu, duduk atas kerusi, mula baca. Lalu terlupa sepenuhnya akan isteriku yang baru saja satu malam menjejakkan kaki ke rumah aku. Orang dalam rumah tu kalut cari. Mana pengantin lah. Duk cari kat sana, tak ada bilik mandi, tak ada ruang tamu, tak ada tempat rehat apa semua. Sampai dia gambarkan hilang seperti ditelan bumi. Cari sampai ke bawah katil mau cari ni. Lepas tu dia kata apa ni? Kata dekat mana kan? Kerana menurut pandangan mereka mustahil lah seorang pengantin baru akan meninggalkan isterinya dan pergi menyendiri di ruang buku. Satu pengabaian yang buruk dan memalukan lah dia kata. Mak kepada Ibrahim Abdul Qadir ni. Dia kata mak dia dekat gudang dia buat sesuatu lah. Dia kata dia pergi kat dia. Ni dia kata kalau contoh kalau main dekat mak ke apa semua kan, Mami ni Ibrahim sudah hilang. Ya, dia kata seolah-olah bumi telah menelan dia. Aku cakap okey. Maksudnya real. Orang kira sana orang takut. Ni dia ni hilang ni. Tu dia kata kami dah cari dah. Ni satu penjuru rumah semua cari tak jumpa. Lepas tu kami nak buat apa ni? Lepas tu Mami ni gelak. Dia gelak tu dia kata hang tak cari kat semua tempat ni, pergi library. Pergi library nanti jumpa dekat situ. Tu dia pergi lah. Mak mertua suruh mari. Mak mertua, mak kepada bini dia mai. Kata tepuk dada, kira cara orang Arab kot. Orang Arab kot. Dengan penuh hairan dia kata, library? Dia kata, library? Tu dia kata, ya Allah, inikah waktunya nak baca buku dengan berangan kosong? Mak mertua dah cakap macam tu. Mak dia backup. Mak dia tak puas hati. Mak dia jawab balik. Mak dia kata, hang dengar sini ya. Setiap jam siang dan malam adalah waktu membaca. Fahamilah ini dan tenangkan dirimu. Sebab apa sahaja usaha untuk memisahkan dia daripada buku, sia-sia belaka. Mak dia yang kenal dia betul-betul ni, Ibrahim ni, dia kata, hang buatlah apa pun. Dia dengan buku tak boleh pisah. Yang ni lah kata terpaling baca ni. Ni legend. Legend. Lepas tu, mak mertua pun mengeluh. Alamak, mak